Dan bawang. Kita masukkan bilisnya, sahabat. Kita masukkan telah dimasak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan gula, sahabat, kan. Fish cake. Batang-batang sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bubuk pati ayam. Masukkan mi saya. Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Toge. Sebelum diangkat, kita taburkan dengan daun bawang, daun sup. Bawang, daun seledri, sup, dan sup, dan juga lada. Siap sudah mi goreng. Cara abang mungkin suka-suka. Okey, sahabat, kita nak masak mi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat, kita masukkan bawang. Kita tumis dulu. Masak apa juga? Habis dah. Dah ada dekat mata. Apa? Dah ada dekat mata. Ayah tak boleh. Tak ini nak lebih ni dekat. Yang akan dia. So, sahabat, kita tumis dia sehingga sedikit garing macam tu, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masak mi goreng. Kita ambilkan penting. Dah cantik macam ni, sahabat. Kita masukkan bilisnya, sahabat. Kita masukkan bilis. Perhatikan macam bilis sahaja. Sayang berundur. Okey, sahabat, kita tumis terus. So, kita terus masukkan lada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lada yang telah dimasak. Kita tak nak pedas sangat. Lebih kurangnya macam ni, sahabatnya. Kita terus masak. Sahabat, pagi-pagi kita main api, kita main wak masakkan biar awet muda, sahabat. So, ikut cara abang penting seperti sahabat. Terus saya masukkan gula untuk kita menerbitkan minyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan gula, sahabat, untuk dia terbit minyak. Terus saya masukkan fish cake. Kita kacau terus. Seterusnya saya masukkan batang-batang. Batang-batang sawi, ni, sahabat. Batang-batang sawi ni kita masukkan, sebab dia keras, sahabat. Mana-mana bahagian yang keras tu kita masukkan dahulu biar dia sedikit lembut. Terusnya saya masukkan garam. Garam saya. Saya cukup rasa, agak-agak. Masukkan serbuk MSG. Bismillahirrahmanirrahim. Dan air sekali saya masukkan serbuk pati ayam. Dah hangit dulu dia. Berapa ya? Ini kira 5.
Okey sahabat, seterusnya saya masukkan mi saya. Ya. Wah, Wah, kalau masak ni sahabat kena pakai dua macam ni sahabat. Kalau yang suka kicap boleh letak kicap ya. Tak kicap. Dia kena dua tangan saya ya. Tak rata. Tak rata ya. Pause. So sahabat, boleh komen sahabatnya. Mungkin sahabat ada cara yang lebih lebih mantap ya sayang. Dia masak kat depan pintu sahabat semua. Depan pintu dapur sahabat. Sambil-sambil tu sahabat kita perasakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita perasakan. Sedap sayang. Dah ngam dah. Nak masuk sayur belum? Ya? Sayur je belum? Ya, cuma sayur saja. Biarkan dia panas ya, sahabat. Okey. Itu dia. Lepas tu masukkan sayur. Masukkan daun sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya saya masukkan Toge. Okey nanti saya. Lagi las. Last. Kita bagikan sawi ni lembut dulu. Kata ni penat aku kena pusing-pusing kata ni. Siapa? Mi tu cakap dah mengadu dah. Tak sayang, dia kena whatever pun dia kena betul-betul masak sayang, tak boleh masak olok-olok Panas. Dah gerak dah. Sebab perubahan sebenarnya sahabat ni kalau nak masak mi ni yang paling cantik gunakan kuali pasar malam tu sebab api dia merata kalau macam ni api dia tak merata So sahabat, terusnya last saya masukkan toge. So bila dah masak toge ni sahabat, masak dia. So masak sudah. Mi goreng. Cara abang pencen suka-suki boleh dimakan begitu saja. Nak buat makan dengan nasi ambang pun dipersilakan. So sahabat, siap sudah masakan abang pencen suka-suki. Seterusnya sebelum diangkat kita taburkan dengan daun bawang, daun sup. Bawang, daun bawang sayang kita letakkan daun bawang dan juga daun seledri. Sup, daun sup ataupun daun seledri dan juga lada. So, okey sahabat, siap sudah mi goreng cara abang pencen suka-suki. So, jangan lupa untuk mencuba je sahabat dan nikmatilah keenakan yang simple but marvelous cara abang pencen suka-suki. So sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum dah.